puasa kat mana ni Abi? Dekat Maha Sedang. Ya, betul. Jom masuk. So ni pintu masuk dia. Nanti dah sampai kita tengok tempat dia. Sebab Maha ni besar. Okay. Rasanya dah sampai. Hello, sampai dah ke? Dah sampai dah. Masuk dalam dah ke? Dah lagi orang nak besar parking dia. Mana? So ni pintu masuk dia. Oh yang VIP parking tu sini. Oh, so ni pintu masuk dia. Kena beratur dulu. Sebab apa? Dekat situ kita kena register. Masa kita buat bayaran tu kan dia ada bagi QR code kan. So kita kena register sini. Tapi kalau orang beli VIP boleh straight away dekat line ni lah. Line ni line VIP. So dekat dalam tu dia akan bagi satu layup free macam adik tu pakai. Okay, jom. So kita tak ada, kita ambil Maha Plate this time. Kita tengok best tak dengan Maha Plate. Tapi sama-sama saya mengingatkan dan saya pesan untuk diri saya juga supaya kita tidak membazir, supaya kita tidak Besar tempat dia. dan apa yang kita ambil itu Masuk, makan banyak-banyak tau. Yana? Dan kita nak pergi ambil meja, nombor meja berapa tu. Ada QR kat sini. QR, berapa ramai. Jom. Bi, tolong Bi. Ni kad OKU tu. Ya. Dah. Empat tiga tiga, empat dua. Meja jauh-jauh kan? Rasanya depan belakang kami je. Oh, tak boleh satu meja? Satu family? Satu family, bagi satu meja lah. 8 orang je. Tak ni. Satu empat, nama empat. So, seorang akan dapat 2 plate kan? Satu besar, satu kecil kan? Untuk dewasa dia dapat. Kanak-kanak dapat. Kanak-kanak dengan Satu. baby satu je. Okay, so 3 dewasa, lagi satu yang dewasa tapi pink OKU tu? Oh boleh. Okay. Jom, let's go. So, nombor meja berapa tadi? 433, 442. Okay. Tanggal gambar jap tu? Mana handphone apa? 433, 422. Sekejap Okay, thank you. Thank you. Jom, 433, 422. Nombor meja kita 433, 422. Jom kita cari kat mana pun tak tahu. Kita tanya orang. Cuba tengok sebelah ni. Sana-sana ada banyak tu. Wah, ni makan tak habis ni. Banyak sangat. So, ada lauk pauk kampung. Itu memang for sure wajib. Mana tempat permainan? Kakak zooming, mana tempat permainan? Ada. Oh, panggil apa? Supa dupa. So, jom kita cari meja dulu guys. Mana meja kita? Ramai sangat orang ni. Nombor kita 433, 422. Mana? This one. 433. 433, 422. 422. Alamak, dia kata dekat. Saya satu family. Tolong tukar meja boleh bang? Gabung. Abang roja depan lah. Jauh dia kata. Budak-budak laju dia nak pergi main tu. Tu je daya tarikan dia. Kat sini ada banyak food lah. Tapi kejap kena pergi tengok budak-budak main dulu. Sebab masing-masing excited nak main. So kat sini dia ada Supa dupa, balloon, ada slide, ada kids zone lah dia kata.
Tengok sini abang. Dah masuk dah. Dah masuk dah. Tengok tu. Ya Allah. Abang. Abang, where are you? Seronoknya. Where are you? Mana Nana? Mana Nana? Uish. Abang main apa tu? Main apa tu? Abang ambil air apa tu bang? Wow, so nice. So kena ambil sendiri. Abang nak air apa? Okay, boleh. Sekejap. Abang nak ambil air apa? Air Bandung? Air pink? This one? This one, which one? Yang Ni? mana Yellow. Oh, okay, kena tunggu turn. Uncle tengah ambil. Banyak air kan? Okay. Main tak betul lihat. Jom, let's go. Kita hantar air dulu. Kita dapat air. Tadi one thing yang berlaku masa pembahagian meja yang sedikit agak it's not best sebab dia bagi meja masa kita dah sampai, lepas tu dia pun tak tahu turutan meja yang mana. So kalau you guys datang dalam in a big crowd, so it's better for you macam make sure the meja number is dekat-dekat lah, sebab dia boleh request untuk cantum meja, tapi kalau you punya meja tu jauh and then you kena minta tolong dia lah. Sebab tadi ada staff tu macam I just highlight kat dia, kita datang satu a big crowd of family, then I nak minta dia gabungkan meja, lepas tu and then nak pindah meja dekat-dekat, dan tiba-tiba dia macam marah. So dia kata I yang marah. So it's not a good thing lah. But end up I think sebab kita semua puasa penat kot, dia mungkin dah kalut sangat, so I don't know, but it's okay, just small matter. So for Maha Buffet next year, you kena arrangement meja tu kena TikTok sikit, okay? Kehilangan telefon bimbit. Okey, jika ada kehilangan telefon bimbit, boleh datang boleh datang kat modal. Jadi yang boleh. Kat sini stesen spaghetti. Semua nampak macam agak menarik. Dia punya mac and cheese. Termenung dah. Dah buka puasa kan? Mak Su tak ambil food lagi? Go take some food. Habis dah? Kakak? Amin. Amin abang. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa abang Amboy. Okey, kita jumpa dia. Sikit lagi bang. Berjaya bang. Okey. Tutup dah, habis dah. Ada barang. Okey. Boleh buat sedih-sedih cuma ni bang. Boleh makan kari insya-Allah. Okey, bila. Ya. Ya. Okey, siapa lagi? Siapa lagi? Okey, besok kita ada perjalanan pada dalam 20 Sini ada chicken tenders and the cheese. Tapi queue panjang sikit lah. Kita telur ikan malam Duduk kat bawah. Kike. RM10. Alamak. Sikit lagi. Tengok. Tahniah. Wah. Okay, lagi sekali. Lagi sekali. Janganlah laju-laju. Okay, tak dapat. So, Alhamdulillah dah selesai dah majlis iftar kita dekat Maha Buffet 2025. Apa yang saya boleh simpulkan kat sini, so far makanan semua sedap.
tahun ni collaboration Mak Kimbon dengan Experiment Kitchen. So far alhamdulillah makanan semua sedap. Tapi satu benda yang saya rasa pihak management Maha Buffet ni kena improve is management in term of masa nak dapat seat tu kan. So masa registration tu dia akan bagi table, right? So masa tu kena improve sikit lah sebab tak ada communication antara orang depan dengan orang yang arrange kita kat tempat duduk tu. So tadi apa yang berlaku is kita ada sedikit lah kekeliruan sebab kita 8 member in a family datang tapi dia tak letak satu table. So dia kata dekat belakang sana nanti akak boleh request untuk combine table. So okay fine. Bila kita sampai kat belakang and then staff belakang cakap dia susah untuk combine sebab meja antara meja pertama dengan meja kedua tu agak jauh. Jadi staff kat situ pun agak saya rasa kena improve lah dia punya PR. Saya faham bulan puasa ni workload sangat tinggi, kesabaran kena tinggi tapi dari segi servis kepada customer saya harap boleh improve sedikit lah untuk bahagian ni. So far, I rasa okay, sangat okay. And then, not to forget, malam ni kita ambil Maha Plate punya package. Saya rasa ikhlas dari hati, saya rasa pada sesiapa yang cuma nak try, yang buka kaki makan kakao, boleh je ambil Maha Plate ni. Sebab, bila you dah habis makan dalam pinggan yang pertama you tadi, you boleh tukar pinggan tu dan you boleh dapat makanan lain. You boleh top up berapa banyak kali pun you nak. So, basically kalau you bayar adab RM49.90 tu, ia sangat-sangat berbaloi lah berbanding dengan kalau pada saya personally saya rasa kalau you bayar 90 lebih tapi pun quality dan quantity serta nilai yang you makan tu takkan sampai pun 90 lebih. So thank you so much Maha Buffet sebab you implement this Maha Plate. That is a very good initiative. Thank you so much. Makanan pun tak banyak membazir. Saya rasa dah tercapai objektif Maha Buffet tu lah. Tapi satu lagi improvement yang I rasa, I don't know, it's either from parent side ataupun daripada Maha side itself. Dekat dalam ni kan ada taman kids corner. So kanak-kanak macam freely main and then less guide daripada parents and also tak ada siapa yang jaga kat situ lah. So ada, saya rasa dari sepanjang perjalanan buka puasa tadi ada lebih kurang 5 hingga 6 budak yang juga kehilangan ibu bapa yang dibuat announcement lah semasa daripada DJ untuk parents cari anak dia. Termasuklah Ariana Raudah pun sama juga. Dia pun sesat juga. So that is a lesson for us as a parents as well lah. Tapi so far saya rasa in term of keselamatan tu saya boleh bagi tahu dalam 70 to 80%. Tak terlalu bahaya sebab tempat ni dia tidak terlalu terbuka. Dia cuma untuk orang yang datang untuk berbuka puasa under Maha Buffet sahajalah. So overall tip-top. Overall I rasa dia tip-top. And then out of 10 saya boleh bagi 9 per 10 lah untuk Maha Buffet. Cuma untuk servis daripada staff tu kena improve sikit. Okay? Thank you so much Maha Buffet. See you next year. Bye.